Okey, nama saya Alam daripada Lembaga Getah Malaysia. Peranan saya di agensi saya adalah berkenaan dengan infra, di mana saya membantu untuk membaik pulih dan dari segi user untuk dari masalah komputer lah. Okay, untuk Gemini dalam AI digunakan dalam hidup kerja seharian, dia lebih membantu kepada secara automation. Okey, dia lebih memudahkan kerja cara kita dan dia telah menyediakan satu platform yang amat sesuai dengan kerja seharian lah. Untuk pembelajaran pagi tadi, saya lebih gemar menggunakan notebook LM, di mana notebook LM ni kita lebih organize dari segi struktur susunan kita punya dokumen, cara kita berkongsi dalam kita punya circle domain. Jadi itu amat membantu saya punya kerja seharian saya lah. Bagi saya satu pendedahan kepada umum, di mana penggunaan AI ini adalah satu teknologi yang terkini yang harus kita war-warkan, di mana dia dapat membantu kita dalam kehidupan seharian, ya, juga dapat educate kepada semua pengguna komputer, di mana ia adalah satu platform yang rugi kalau kita tak gunakan, kerana kita dapat bersaing dari segi teknologi dari masa ke semasa.